So what up, welcome to Hauso. So what up, welcome to Hauso. So Assalamualaikum, selamat datang ke YouTube channel Hauso. Yang mana-mana baru sampai, jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe. Jangan lupa tekan bell notification tu sekali, supaya nanti kalau aku ada keluarkan video baru, maknanya dah terkeluar di atas notification korang itu. Yang mana-mana belum masuk grup Telegram aku, dipersilakan masuk, link aku ada sediakan kat bawah. Just tekan and join sahaja. Senang as simple. Yang berminat dengan topi yang aku pakai ni, korang boleh check it out dekat Kedai Gusti. Link aku ada sediakan dekat bawah, Facebook dan juga Shopee. Jangan boleh cuci-cuci mata dekat situ. Nak beli tali pinggang tu, nak beli mic yang hebat ini dan juga logo WWE di belakang itu, aku ada sediakan link dekat bawah ini. Tekan sahaja akan masuk dekat Shopee dan korang boleh enjoy beli belah di situ. Dah beli, jangan lupa belah. Alright. Aku minta maaf, sepatutnya video review Raw ni semalam, tapi disebabkan hari Selasa hari tu kan kita ada Maulidul Rasul. So family aku datang, family wife aku pun datang kat rumah. So agak ramai and busy. Aku tak sempat nak shoot video. Aku sempat shoot untuk TikTok saja. Untuk YouTube tak sempat sebab aku nak edit pelbagai semua kan. So makan masa dan aku ambil keputusan aku ganjakan esok lah kan. Kira hari ni aku shoot ni hari Rabu, and aku ada masa untuk aku edit apa semua. So banyaklah masa aku untuk post video ke hari Khamis. Tu terpaksa postpone lah. Tapi minggu depan hari Khamis kita akan khaskan untuk prediction Sunday night main event, sebab dia akan berlangsung pada 6 hari bulan 6 ke 9 hari bulan Sekejap, aku kena tengok balik kalender. 6 aku rasa. Ya, 6 hari bulan 6 hari bulan 9 akan berlangsung Sunday night main event yang akan berlangsung di Atlanta, Georgia. Jom, tanpa kita melengahkan masa lagi, kita nak sembang apa yang berlaku di Raw semalam, 2 hari lepas. So agak chaos sedikit lah. Alright, Raw dibuka dengan LA Knight naik ke atas ring, yang di mana dia meluahkan perasaan dia, apa tindakan WWE untuk dia mencabar Roman Reigns. Sebab kita tahu sebelum ada tournament luchador itu, LA Knight lah yang tengah sedap dengan Roman ni, tengah panas isu dengan Roman ni. And then kemudiannya tup-tup habis je Raw tu, Rey Mysterio jumpa Roman Reigns, terus set up tournament one contender untuk luchador ni kan. So apa future untuk LA Knight ni kan? Tiba-tiba datanglah si Solo Sikoa. So dah menyambungkan storyline yang berlaku minggu lepas lah kan, yang di mana kita dapat tengok Solo Sikoa pergi someone spike itu Roman, dia tak someone spike itu LA Knight. Lepas tu diorang pun dah jadi kamcing-kamcing, berpiu-piu-piu-piu. Tiba-tiba datanglah the real piu-piu, iaitu The Uso. So The Uso pun macam, kau jangan nak memperkotak-katikkan Roman Reigns kalau dia tak ada, aku leader sekarang ni, kami berdua ni leader. Agak panas dekat situ. Dan macam biasa, Jay pun this warning shot, bang. Solo Sikoa boleh buat matrik pula dekat atas, matrikulasi pula dia buat kat atas. Makin lucu Solo Dolo ni. Dan kemudiannya diorang terus nak set up match, yang di mana The Usos versus LA Knight dan juga Solo Sikoa di penghujung Raw nanti. So nanti kita akan sembang sikit, sebab ada benda yang menarik dekat match diorang ni. Dan match diorang ni pun berlaku di main event lah. By the way, Raw hari tu berlangsung pukul 6 pagi. Patutnya aku boleh je nak watch along, tapi disebabkan kita menghormati kelahiran Nabi Muhammad SAW, so aku tak nak lah kan. So pagi tu aku just layan. Aku bangun pukul apa kan, subuh. Lepas tu aku tidur balik. Patutnya boleh je layan. Aku tidur pukul 8 baru aku bangun. Lepas tu aku baru layan full. Lepas tu kita ada first match, Stephanie McMahon versus Roxanne Perez. Dah lama sebenarnya tak dapat tengok Devil Kiss daripada Stephanie McMahon ni. Akhirnya dapat juga dia buat dekat Roxanne Perez. Tetapi match ini diganggu gugat oleh Liv Morgan dan juga Raquel Rodriguez. Tapi hampir sahaja dia nak mengganggu Stephanie McMahon, datanglah Becky Lynch untuk membantu. Kemudiannya dapatlah opportunity dekat Stephanie McMahon buat dia punya finisher.
pin, and Stephanie Verker menang. Lepas itu naik atas, si Becky Lynch dia face to face dengan Stephanie Verker, yang di mana Becky Lynch bagi tahu, engkau dah terhutang budi dengan aku. 1-0 lah kiranya. So Stephanie Verker pun macam, aku tak minta kau tolong pun. Kau yang gedi-gedi nak tolong apa pasal kan? Lepas tu kau nak kata ada berhutang budi pula. Tapi tengok macam mana kalau Becky Lynch tak tolong, memang kempunan lah Stephanie Verker nak kalahkan Roxanne Perez. Alright, lepas itu 9 hari bulan nanti, 9 hari bulan 9, 2 minggu lagi. Betul lah, 6, 7, 8, 9, 14 aku kena double check balik. Yes, 15, 9 hari bulan, 8 hari bulan. Ini hari bulan 6 lah. Ilah, patutlah aku salah tengok. Ya, 14 hari bulan 9 nanti kita tahu akan berlangsungnya Raw di Mexico City, dan di situ akan ada seorang wrestler daripada NXT akan buat debut di Raw, iaitu Lola Vice. Okey, kita tahu dia bukanlah lahir dekat Mexico, tapi dia Costa Rican punya wrestler kan. Cumanya Aku takut bila Lola Vice ni naik, dia tak dapat hype macam mana Stephanie Verker dan juga Solo Ruka ni naik ke main roster. Sebab Lola Vice ni dia popular dekat NXT dan tak lama pun kan. Dia menang NXT Champion pun, lepas tu dia kalah dengan Kendall Gray, lepas tu dia minta rematch, and then habis macam tu kalah sebab dia lawan dengan Underground punya match kan, dengan Kendall Gray. Dia kalah juga. Lepas tu sekarang ni dia nak debut. So apa hala tuju untuk Lola Vice ni? Aku takut dia naik ke main roster tak ada hala tuju yang proper untuk Lola Vice ni. Akhirnya jadi macam mana? Jadi macam Jordynne Grace, siapa lagi wrestler yang naik macam Lash Legend. Walaupun kita dapat tengok yang Lash Legend ni bertampal dengan Nia Jax, tapi Lash Legend masa dekat NXT nampaklah dia menyerlah sikit kan. Bila naik ke main roster agak merudum sedikit. So yang aku rasa yang Women Division NXT naik ke main roster yang berjaya setakat ini, aku tengok Stephanie Verker dan juga Solo Ruka saja. Roxanne Perez lah. So untuk Lola Vice ni aku tak tahu macam mana diorang nak set up. Harap-harap ada manis-manis lah untuk Lola Vice nanti dia debut. Lepas tu kita ada match antara Rey Fenix dan juga Dragon Lee untuk semi-final one contender match World Heavyweight Champion. Wow, what a match. Beautiful match. Aku suka gila. Kenapa WWE tak nak kasih Dragon Lee yang menang? Sebab aku rasa deserve untuk Dragon Lee. Tapi itulah, diorang nak buat kan spoiler pula. Tapi sebab diorang nak sebab aku tengok tahun ini memang tahun Rey Fenix tau. Rey Fenix kebelakangan ni 2-3 bulan ni asyik kita dapat tengok dia muncul je dekat NXT, muncul tadi kan, pagi tadi muncul dekat NXT, muncul dekat Triple R, muncul dekat Raw, muncul dekat SmackDown. Banyak asyuk ni. Popular rating untuk Rey Fenix dah naik ni. So kalau aku nak tanya, aku nak bagi Wrestler of the Year, aku boleh kasih dekat Rey Fenix. Selepas dia menang Triple R Cruiserweight tu, nampaklah dia ke depan sedikit kan. Sebelum ni dia tenggelam kan tahun lepas. Dia tenggelam sekejap. Lepas dia debut tu dia tenggelam. Sekarang ni baru dah dia naik balik. So aku mengharapkan dia akan dilihat lah macam mana abang dia Penta. So match ini Rey Fenix menang selepas dia buat Mexican Muscle Buster dekat Dragon Lee. Walaupun Dragon Lee terbang sini, aku suka masa dia buat suicide dive dekat Rey Fenix sampai ke bawah tu. Itu gila man. End up menanglah Rey Fenix dan dia akan ke final. Dia akan berjumpa sama ada La Parka ataupun Pentarudin. Lepas tu kita ada segmen yang agak panas untuk future WWE, iaitu Oba Femi dan juga Bron Breakker. Aku suka gila segmen ni. Oba Femi punya roster dia macam agak panas tu. Dia kata kalau engkau lahir, engkau debut dekat wrestling ini pada tahun 2002, mungkin kau akan berlawan dengan John Cena dan kau akan menjadi muka lah time tu, akan jadi face untuk WWE. Kalau kau debut pada tahun 2015, kau mungkin akan berhadapan dengan Roman Reigns, dan kalau kau boleh menang, kau boleh selevel dengan Roman Reigns, kau akan menjadi muka WWE time tu. Tapi kau debut sama dengan Oba Femi tahun ini, tahun 2026.
aku akan mengconquer WWE ini, dan orang pun tahu aku adalah face untuk WWE. Lepas tu Bron Breakker pun dia macam, ini disebabkan aku kena hernia dulu kan. Aku injet, kalau tak WrestleMania tahun lepas, tahun ni lah aku dah macam ni dah. Tapi disebabkan kalau korang tengok Unreal Season 3, memang WrestleMania tu dibuat untuk Bron Breakker, tapi disebabkan dia injured tu, dia terus drop. Oba Femi pula time tu naik. Dan lepas saja Bron Breakker sign, dia nak bagi untuk Oba sign, tapi dia tak bagi kat Oba, dia terus bagi dekat Paul Heyman, yang di mana Bron Breakker bagi tahu nampak sangat ni yang Paul Heyman menyebelahi Oba Femi ni. Siap, Bron Breakker kata dah jadi sugar daddy katanya. Tapi betul juga aku cakap kan, sebab Brock Lesnar dah retire, siapakah Paul Heyman yang nak pergi kan? Nak pergi ke division pun bak kata Bron Breakker, Paul Heyman dah macam endah tak endah je dengan division, nampak lebih kepada Oba je kan. Sebab tu dia minta Paul Heyman yang sign untuk Oba. Lalas pusing, Bron Breakker pergi bantai Oba Femi pun apa lagi, membantai lah Bron Breakker. Austin Theory pun nak bantai, dengan Austin Theory pun kena bantai. Dan last sekali Oba Femi sendiri yang sign, and then Bron Breakker belah macam orang pengecut. So aku tak sabar sebenarnya nak tunggu 6 hari bulan ini, apa yang akan jadi di antara Oba Femi dan juga Bron Breakker. Aku mengharapkan ini adalah permulaan debut untuk dia, permulaan feud untuk diorang berdua ini. Aku mengharapkan feud ini akan berpanjangan sehingga ke WrestleMania tahun depan. Aku mengharap sangat-sangat. Lepas tu kita ada match antara Javon Evans versus Big Cass, yang di mana match ini dimenangi oleh Big Cass, walaupun Javon Evans membantai Big Cass tu cukup-cukup sampai berdarah lah mulut Big Cass tu. End up match ini legit lah untuk Big Cass menang. Kalau siapa tu namanya, Javon menang, dia nampak macam tak berapa nak logik sangat lah kan. Big Cass tu sebesar-besar alam, takkan kalah dengan sehijab tokek kan. Tak logik sangat, tapi boleh jadi kan. Rey Mysterio pun boleh kalahkan Batista, ini kan tidak si Javon Evans. Tapi match ini Big Cass menang selepas dia bagi beat boot dekat si Javon Evans itu, kiok lah member. And then selepas dia menang, datanglah JD McDonald dan juga Dominic Mysterio membantai Javon Evans. So nampak gaya dia macam Javon Evans dengan Big Cass ni nak masuk dalam Judgment Day je, tapi taklah, dia membantai Javon Evans tu selepas Big Cass tu belah lah. Tapi tak tahu, menarik juga kalau Big Cass ini join the Judgment Day. Nampak lagi monster, nampak lagi jahat lah. So lepas tu kita ada segmen backstage untuk Stephanie Verker, yang di mana lagi 2 minggu di Mexico City kita akan dapat Stephanie Verker berlawan dengan Liv Morgan untuk Women World Champion. So bagi aku okey juga, big opportunity untuk Stephanie Verker sebab buat dekat Mexico City kan. So boleh dikatakan hometown untuk dia juga, walaupun dia lahir Chile, tapi area-area sana tu kira satu, orang kata apa, satu serumpun lah orang kata. Lepas tu kita ada backstage juga punya segmen antara Sol Ruka dan juga Io Sky. Io Sky macam happy lah dengan Sol Ruka ini. Kemudiannya Lyra Valkyria datang, dia kata kalau boleh engkau kena menang lah lawan dengan Raquel Rodriguez, sebab Sol Ruka dapat title shot terus lawan dengan Raquel Rodriguez tak silap aku minggu depan, yang di mana Sol Ruka Lyra kata kalau engkau menang aku boleh dapatkan title tu daripada engkau. Takut sangat nak lawan dengan Raquel tu, bukan apa sangat pun. So nampaklah desperate betul lah si Lyra Valkyria ni. Lepas tu kita ada match antara Penta versus La Parka untuk semifinal kedua tournament luchador itu, dan match ini dimenangi oleh Penta. Dah boleh predict dah, La Parka pun nampak macam kekok-kekok sedikit lah, mungkin berlawan dekat Raw kan, agak macam nervous sedikit. So Penta menang selepas dia buat Mexican Destroyer yang sangat-sangat lawa gila. Daripada top rope tu dia terus lompat gerbuk Mexican Destroyer. La Parka pun selling dengan mantap. Dan kemudiannya selepas saja Penta menang, dia pergi nak ke stage tu, keluarlah Rey Fenix. Aku rasa ini adalah permulaan untuk diorang bergabung menjadi tag team Lucha Bros.
kan? Mungkin inilah detik-detiknya, sebab aku tak yakin pun Penta akan menang lawan dengan Roman Reigns. Kalau Penta menang, aku rasa aku akan menjerit. Walaupun aku tak dapat tengok live kan, mungkin aku akan menjerit. Dan aku akan buat review yang aku akan, woi, betul-betul aku basuh Roman Reigns tu, dengan Penta pun boleh kalah kan. Tapi aku tak yakin pun Penta boleh menang. Tapi aku harapkan Penta memberikan saingan sengit. Macam betul je Penta menang kan, tanpa Phoenix yang menang. Alright, untuk main event kita ada match antara The Usos versus LA Knight dan juga Solo Sikoa, Solo Dolo. Match ini tak berlangsung lama pun selepas sahaja match ini diinterrupt. DQ sebenarnya match ini diinterrupt oleh Roy Keys bersama OTM. So sesiapa yang tak kenal OTM ini, dia adalah tag team di NXT. Dan kalau korang perasan yang seorang wrestler tu Bronco 5, dia ada juga dekat AAA. Dia ada isu dekat NXT dengan membernya tu, Lucian Priest tu. Sekali elok pula kan, sebab minggu lepas pun minggu lepas ke 2 minggu lepas, Bronco 5 ini tolong si Lucian Priest ini dekat NXT. Dia bantai siapa tapi dia tolong lah. Okay, macam diorang dah get back kembali. Dan minggu ini diorang berdua bersama Roy Keys memberentak, menjahanamkan Raw. The Usos dibantainya, LA Knight dibantainya, dan juga Solo Sikoa. Yang aku peliknya, Roy Keys ini sebelum ni dekat SummerSlam kan, dia geng kot dengan Solo Sikoa dan juga LA Knight ni. Tapi tak tahulah kenapa, mungkin disebabkan dia terasa hati di mana match dia berlawan dengan Jacob Fatu yang dia kena tonggan dead grip tu. Diorang berdua ni tak datang tolong. Mungkin dekat situlah yang Roy Keys terasa hati dan kita langgar lah. Dan faction diorang bertiga ini nampak macam heel. Bukan nampak lah, memang heel pun orang dah start boo dia. Dia dah macam dark state dah. Kata dalam grup Telegram aku dah macam dark state untuk main roster dah. Bagi aku okey je sebenarnya untuk Lucian Priest dan juga Bronco 5 naik ke main roster. Aku memang suka gila OTM ni. Dia ada vibe GTA dulu. Dia dengan Jeddah Parker tu kan. Jeddah Parker tu pun kan maklunya Jey Uso. Woi, selama badak je kau bantai Jey Uso tu So alright, so aku tak sabar nak tengok minggu depan apa yang akan berlaku untuk 3 orang ini. Apakah storyline yang di set up oleh WWE untuk, aku tak tahu apa nama faction diorang bertiga ni. Mungkin minggu depan kita akan dapat tahulah. So alright, itu sahaja review Raw kita untuk minggu ini. Apa pandangan korang? Boleh drop komen dekat bawah. Kita jumpa di hari Jumaat nanti untuk pintu belakang WWE. Alright, kita jumpa lagi di next video. 4 huruf 1 perkataan. Yup, Assalamualaikum. Camera on, bell rings, welcome to the scene. Body slam stories on your mobile screen. Big pop moment, feel it through the phone. King of content in a danger zone.